Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya buat agar-agar santan pandan, iaitu antara menu popular orang tua dulu yang kerap disajikan sebagai juadah berbuka puasa. Harum satu dapur dengan aroma daun pandan, ditambah lagi dengan rasa lemak manis. Memang sedap sangat. Mula-mula sekali, sediakan 7 hingga 8 helai daun pandan, cuci bersih dengan air paip dan kemudian potongkan daun pandan kepada kepingan yang kecil. Kalau dulu tak ada blender ni, saya akan tumbuk menggunakan lesung dan kemudian perah airnya. Sekarang dah ada blender mudah masukkan ke dalam balang blender bersama dengan 4 cawan air. Kita akan kisar sehingga halus, tapi jangan lebih dari 10 saat bagi mengelakkan air pandan tu rasa pahit. Seterusnya, tapiskan. Masukkan air pandan tadi ke dalam periuk yang bersesuaian. Saya juga akan tambahkan beberapa titis pewarna hijau. Step ni optional tak nak tambah pewarna pun boleh. Biasanya untuk membuat agar-agar, saya akan gunakan serbuk agar-agar. Ambil jenis clear, jangan ambil yang berwarna. Kalau anda pilih jenis yang berwarna, nanti agar-agar anda tak jadi hijau Sebaliknya, dia akan ikut warna yang anda pilih tu. Sukatan agar-agar serbuk ni ialah 10 gram. Mudah bila kita gunakan agar-agar serbuk ni sebab kita boleh masak sekaligus air pandan bersama dengan agar-agar dan juga gula sehingga larut. Kalau anda gunakan agar-agar tali, anda tak boleh masukkan gula lagi. Kena tunggu agar-agar tu dah larut bersama air pandan, barulah boleh dimasukkan gula. Gula ni sukatan asalnya 1 cawan. Saya keluarkan 3 sudu besar untuk mengurangkan manisnya. Terpulang pada cita rasa anda. Kalau suka lebih manis, boleh terus letak secawan. Hidupkan api perlahan, kacau dulu hingga sebati dan kita akan masak sehingga gula larut. Ini pula optional, 2 ketul gula batu yang bertujuan untuk mengilatkan agar-agar dan juga supaya agar-agar kurang berair. Kalau tak ada, tak perlu letak Kita akan masak sehingga mendidih dan larut. Sementara tu, sediakan secawan santan. Kalau nak gunakan santan kotak pun boleh, gunakan sekotak kecil. Dan juga saya akan gunakan sebiji telur yang bersaiz besar. Tak kiralah grade A ataupun B, gunakan sebiji. Seeloknya gunakan telur yang masih fresh, iaitu kuning telurnya tidak jadi cair untuk mengurangkan bau telur. Tapi air pandan tu pun dah cukup harum dan dia tak akan bau telur lagi. Masukkan sedikit garam untuk menaikkan rasa lemak. Setelah mendidih, masukkan campuran santan bersama dengan telur yang kita pukul tadi. Sebenarnya campuran santan dan telur ni anda juga boleh masukkan waktu awal mula-mula kita nak masak agar-agar tadi. Agar-agar ni tetap akan jadi. Masaklah hingga mendidih dan membuak-buak. Gunakan api yang kuat tapi hati-hati takut meruap Biarkan mendidih sekejap hingga nampak lapisannya terpisah, barulah matikan api. Saya akan gunakan acuan agar-agar jenis ni. Basahkan acuan dengan sedikit air untuk mengelakkan agar-agar melekat pada acuan selepas dah keras nanti. Seterusnya, masukkan adunan agar-agar ke dalam acuan. Saya dapat 12 bekas agar-agar yang bersaiz kecil ni. Kalau anda nak gunakan loyang segi 4 yang bersaiz 7 atau 8 inci pun boleh. Biarkan agar-agar sejuk, kemudian barulah kita simpan dalam peti sejuk anggaran 1 hingga 2 jam sehingga keras. Simpan bahagian chiller bukannya tempat beku. Tapi ni saya gunakan acuan yang kecil, sekejap je keras. Setelah agar-agar ni dah keras, kita akan nampak 2 lapisan yang terbentuk di sini. Setelah keras, cungkil sedikit dengan lidi untuk lebih memudahkan kita keluarkan agar-agar. Tapi kalau anda picit je acuan tu dah boleh keluar, tak perlu gunakan lidi Beginilah hasil agar-agar yang kita sediakan tadi. Waktu ni memang harum sangat satu dapur dengan haruman daun pandan dan tak ada langsung bau telur. Resepi ni kalau anda tak makan telur, anda boleh juga nak skip telur tu.
Akan terhasil juga 2 lapisan asalkan anda masak sehingga mendidih dan membuak-buak seperti dalam video tadi. Saya harap anda sudi mencuba. See